Hai pelajar-pelajar, saya Cikgu Ratna akan menyambung cerpen legasi tapai ubi seterusnya. Kita akan melihat binaan plot daripada cerpen legasi tapai ubi. Jom kita mulakan. Pada permulaan cerita ini, kita dapat melihat sejak kecil lagi Parjo membantu emak dan ayahnya menjual tapai ubi sehingga dipanggil Parjo Tapai. Walaupun dia berasa muak dengan panggilan itu, namun lama-kelamaan dia sudah terbiasa dengan gelaran tersebut kerana dia ingin membantu ayah dan bapaknya mencari rezeki. Seterusnya dalam perkembangan dapat dilihat bagaimana proses membuat tapai ubi yang agak rumit ditunjukkan. Bermula dengan proses membuat ubi, mencabut ubi, mengopek kulit, memotong pendek, menjerang air, merebus sehinggalah proses memeram sebelum ubi matang untuk dimakan. Banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa membuat tapai ubi. Melalui hasil jualan tapai ubi itulah Parjo dan adik-adiknya berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Seterusnya, dalam klimaks, kita dapat melihat Parjo berjaya membuktikan bahawa tapai ubi dapat mengurangkan risiko penyakit kanser. Kajian Parjo telah diiktiraf oleh pihak universiti dan dibawa ke peringkat antarabangsa. Parjo berjaya memperoleh ijazah kedoktoran sekaligus mendapat gelaran Dr. Parjo. Dalam bahagian peleraian pula, Dr. Parjo bertugas sebagai pensyarah. Dia masih meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif kepada pelbagai jenis penyakit yang lain, terutamanya penyakit kanser. Perniagaan tapai ubi bapaknya di kampung semakin berkembang sehinggalah terbinanya kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon.